Salam guys, ni Mike daripada Blue Green Motorworks. Hari ni kita ada F10 yang kita tengah tukar dia punya door handle ni, door handle set ni. Mekanik kita Haziq tengah buat apa ni? Hari ni saya tengah nak tukar door handle yang lama dah jadi melekit. Okey, perbezaan ni door handle yang baru. Okey guys, tengok ni ini masalah yang selalu wujud dalam untuk kereta-kereta F10, F30, E90 pun ada, di mana dia punya door handle lama dia, original dia akan menjadi melekit-lekit sebab dia macam tak sesuai dengan cuaca kita. So yang barang yang hari ni kita gantikan ni daripada China. Ini daripada China. Kotak ni you tengok ada 7 barang, 4 door handle punya barang semua ada. Harga dia dalam lebih kurang 100 lebih macam tu sahaja. Padahal kalau you beli original yang pintu sebelah driver ni pun dah lebih RM300. Dan dia tak tahan. You pasang dalam setahun, 15 bulan macam tu dia akan jadi balik. Tapi yang kita dah perhatikan selama ni, yang barang daripada China ni memang tahan. Untuk ini memang kita recommend gunakan barang China ni lah. Dia memang tahan. Okay? Alright guys. Sekian.